Ada berapa ramai nelayan di Sungai Balang? Oh, berapa ramai tu kita kena tanya balik dengan nelayan tu. Jadi ada berapa? Pak, berapa ramai nelayan di sini? Nelayan berapa ramai? Nelayan di sini berapa ramai? Ada semua sekali ada 80 lebih lah. 80 orang yang memang cari makan dengan nelayan, ada bot. Okey, kemudian tu macam mana kebajikan dia? Siapa yang yang menguruskan soal-soal nelayan di sini? Ni kalau macam kita di Pekalan kita sendiri ya. Kita ada kita punya kumpulan kita sendiri, nelayan kita ada satuan kita sendiri di nelayan. Satuan apa? Satuan nelayan? Nelayannya sendiri. Sungai Balang? Sungai Balang punya sendiri. Jadi kita duduk di bawah persatuan nelayan Muar. Okey. Cuma kita di sini, tapi dan dalaman ni kita sendirilah. Apa-apa isu kita settlekan sendirilah. Kita bawa dalaman lah. Jadi apa isu yang pernah ada di sini yang... Sekarang ni isu yang masalahnya cuma sungai je lah kita Johor. Tapi kita sungai Johor bukan masalah, kita tak boleh buat apa. Sebab bila kita korek, kita tak boleh buang tanah keluar. Bila buang tanah ke tepi, 2 bulan dah tambah balik. Kualanya mana kuala? Ni kuala ni. Ni kuala. Jadi kena buat breakwater. Apa pandangan Ustaz? Patutnya kita di sini buat breakwater untuk mengelakkan daripada muara ni jadi cetek. Apa pandangan? Pandangan kita macam kita buatkan dia penghadang ombak. Ampangan tu lah. Penghadang ombak. Macam di Terengganu tu kita buat sebab untuk alang hakitan kita buat 4-5 butir dekat Tok Jembal tu. Kita dah tengok Farid Kasim, Jati Pak Kasim pun dia buat macam itu juga. Dia buatkan penghadang supaya kawasan ni dia akan tidak teruk macam tadi lah. Kan? Jadi Ustaz kata ada rakan saya, kawan saya tu hantar soalan dia. Ustaz kata akan beri tiga keutamaan. Kali ni isu banjir. Isu banjir dah. Isu banjir ni berkait dengan saliran sungai ni lah. Betul. Isu banjir ni sebenarnya daripada dulu lagi dah disuarakan. Sebab kawasan ni memang banyak terlibat dengan dekat dengan air. Dia selalunya yang terjadi ni banjir termenung. Banjir termenung, air naik ataupun air pasang. Jadi sebab air pasang lah. Sebab tu cadangan tadi itulah. Maksudnya buatkan empangan tadi tu. Supaya boleh menghalang breakwater lah. Jadi Kak Amin cadang supaya apabila dia menang, maknanya antara usaha dia nak buat breakwater sini. Ini kesesuaian tanah. Macam tanah selut. Tanah selut. Sesuai ke untuk buat breakwater? Macam belah Terengganu kan dia berpasir. Tanah pasir. Tapi sebabkan ombak tu juga menyebabkan hakikan dan ceteknya sungai ni dari kena buat gitu juga. Cetek ni pasal air sungai, air laut masuk ke darat. Itulah nak halang. Air masuk, tak ada, kita tak boleh buat apa. Bila kita buat benteng, nanti mengganggu nelayan pula. Ya. Garing. Pukat lah. Pukat. Kita sini pukat anyot, bukan pukat tarik, bukan dirot, bukan pukat tarik. Sebab sini dia memang itu alami, semula jadi. Kita memang tak boleh buat apa. Cuma kita boleh korek, tapi korek 2 bulan lepas tu kita jadi balik. Sebab air sungai pasang, dia buat lumpur. Tapi ginilah, maknanya kena buat satu kajian lah bagi memudahkan nelayan sini. Walaupun dia alami, tetapi dia apa kesannya kalau air surut-surut ni tak dapat ke laut lah. Pandangan terbaik tu kita dapatkan daripada dia. Pengalaman kita, dia cuma waktu-waktu tertentu je. Macam sekarang angin laut, angin laut, gelombang laut.